Buat pertama kali dalam sejarah, pakar saintis telah menemui cacing sebesar 8 cm di dalam otak manusia di Australia. Wanita berusia 64 tahun itu dimasukkan ke hospital pada Januari 2021. Dan selepas lebih meneliti kesihatannya, keputusan medikal mendedahkan sesuatu yang pelik pada bahagian kanan otaknya. Pada Jun 2022, dia menjalani biopsi di mana pakar bedah saraf mengatakan bahawa dia mengeluarkan parasit ini menggunakan pinsetnya. Apa yang lebih mengerikan adalah cacing ini lebih kelihatan sihat dan bahagia sambil bergerak di luar kotak. Serius Para saintis percaya bahawa wanita itu secara tidak sengaja membela cacing ini selepas dia memasak tumbuhan yang dimakannya, yang kebetulan dicemari oleh najis ular sawa dan telur parasit. Wanita itu masih hidup dan kini semakin pulih.